Sisi gelap kematian doktor yang jadi penembak paling berani mati. Siapa layan movie cowboy mesti kenal Doc Holliday. Dia ni asalnya doktor gigi, tapi bila pegang je pistol, dia lah orang paling diguruni dan paling tenang kat seluruh Wild West Amerika. Masa lawan tembak menembak dekat OK Corral, dia lah yang paling relax. Musuh hak cur pistol pun dia tak goyang. Ayat famous dia, I'm your huckleberry. bukti yang dia ni memang tak takut mati langsung. Tapi sebenarnya dia berani sebab dia dah give up. Dia tahu yang dia akan mati muda sebab penyakit TB. Dia rela mati peluru tembus dada daripada mati perlahan-lahan sebab kuman makan paru-paru dia. Dan akhirnya itulah yang terjadi. Dia mati sesak nafas di hospital, bukan di jalanan. Zaman tu ubat susah, tapi sekarang korang tak perlu sengsara macam dia. Sebab tu wujudnya Kus Al-Hindi soft gel dari Alam Herbs ni. Gabungan power dua herba sunnah, Kus Al-Hindi dan Habatus Sauda, memang khas untuk kuatkan paru-paru dan sistem pernafasan. Siapa yang ada lelah, dada ketat atau batuk tak berhenti, ini ikhtiar terbaik. Jangan risau, produk ni lulus KKM dan Sirim tau. Amalkan je, insya-Allah dada rasa lapang, kahak cair dan nafas pun lega tanpa was-was. Doc Holliday berani sebab dia dah tak ada harapan, tapi kita berani sebab kita nak sihat demi keluarga. Ingat, kesihatan ni bila dah hilang baru kita tahu betapa mahalnya nilai bernafas. Persoalannya, korang nak biar je sakit tu melarat atau ikhtiar sekarang demi orang yang tersayang. So, itulah.